Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Dajjam. Pada yang belum subscribe, pastikan korang dah tekan tombol subscribe, like, follow dan share. Follow akaun TikTok dan juga Instagram Dajjam untuk info short yang lebih menarik. Jadi hari ni Dajjam nak share video tentang Nova 160 SE Purple Dajjam ni. Okay, walaupun dah keluar Nova 200, tak apa, kita move on. Kita stick dengan motor yang ada ni, melainkan Sam Wukong nak belanja Dajjam Nova 200 tu. Okay, baik, lupakan. Okay, motor ni dah hampir 3 bulan dah Dajjam pakai. Okay, mileage kita dah pernah tukar sekali minyak hitam. Dan sampai sekarang Dajjam tak hadapi lagi masalah-masalah macam mostly orang ada masalah lah. Meter minyak bencor, lepas tu motor tiba-tiba mati. Okay, bagi Dajjam, benda tu Dajjam dah check awal, cuma meter tak kena. Contoh macam bateri. Dajjam beli motor Cina ni, Dajjam tahu dah, dia ibarat macam ada konspirasi tau. Kedai motor sebenarnya yang pasang bateri motor ni. Tapi kenapa diorang pasang kadang longgar? Mostly yang kena motor Cina. Ada perjalanan, call sini, call sana, tanya Dajjam. Bila check memang bateri longgar, kepala bateri longgar. Jadi aku nak pesan korang kalau beli motor Cina, pastikan korang dah check dia punya bateri. Lepas tu korang check dia punya fuse. Itu, right? So, bunyi-bunyi yang pelik dekat motor ni, masa awalan beli memang ada bunyi pelik. Tak dinafikan. Contoh macam clearance dia dekat certain washer. Okay, dia punya spring dia double, kita dah tukar single. Okay, sebab apa? Benda tu kalau korang tak buat, motor ni sangat bising. Laki ni tak boleh tau, ada benda-benda bising time dia bawa, lagi-lagi motor. Okay, bila korang dah ubah benda tu, baru korang rasa motor ni sangat-sangat selesa dibawa. TCS dia sangat function, ABS dia sangat function, sedap. Okay, dan hari ni Dajjam nak tukar dia punya fork depan. Okay, memandangkan ada yang bagi tahu fork depan dia ni tak cukup rendah katanya. Walaupun kita dah turunkan habis korang boleh tengok tu. Mak, tu ujung tu, sikit lagi nak kena. Okay, kenapa dia masih lagi nampak tinggi? Sebab ada yang pakai nampak rendah, dorang dah tukar fork lain, ataupun dorang tanam fork. Macam Dajjam, aku tak suka tanam fork kepada siapa yang tahu kenapa aku tak suka tanam fork tu, adalah sebabnya. Dan aku tak nak bagi tahu sebab dia. Sebab aku tak nak tanam fork. Kalau boleh aku nak natural, turunkan saja. Kalau aku nak adjustment pun rebounce dia, kita adjust minyak, tambah spring dan sebagainya. Itu saja. Untuk tanam fork memang aku tak nak buat. Okay, jadi ada fork nanti aku akan tunjuk korang. Dan motor ni pun kita dah hampir tukar semua barang aftermarket. Dia punya absorber belakang, okay, dia punya lever brake, kaliper depan, disc, semua dah mantap dah. Motor ni dah tak rasa macam ada barang-barang Cina dah. Dah tak nampak murah dah. Okay, sebab Dajjam dah tukar semua, baru sedap bawa motor ni. Kalau korang beli saja pakai, memang tak sedap. Motor murah. Okay, korang nak expect apa? Memang banyak barang dia bagi bang Cak Yam. Jadi lupakan benda tu. Hari ni fork yang Dajjam nak tukar dekat motor ni adalah fork daripada Espada. Okay, ada yang tanya, bang, QJ AX200S tu boleh pakai ke fork dia dekat motor Nova 160? Jawapan dia boleh. QJ AX200S tu boleh pakai. Okay, fork depan, kaliper, sport rim, dia semua sama, bush dia semua sama. Okay, tengok Dajjam beli ni, tulis apa? Front fork QJ AX200 silver gold. Nampak? Okay, yang ini dah siap turun 1.5 inci. Jadi, bila Dajjam dah turunkan ni maksimum, kita ada extra lagi 1.5, so bolehlah turun lagi. Bila dah boleh turun depan, so belakang ni pun kita nak turunkan habis lah. Okay, kita nak turunkan, kasih habis, baru mantap. Alright, ini fork dia aku tunjuk kat korang. Okay, Espada punya fork lah. Dia memang ada buat untuk motor Nova ataupun QJ AX200 tu. Korang tengok fork depan dia. Okay, ni fork depan dia. Nampak? Apa beza? Tak ada beza. Semua sama. Nampak? Sama kan? Jadi fork ni dia lebih tebal lah. Okay, lebih tebal dan warna dia agak menarik lah. Dia ada gold-gold sedikit, dia ada warna silver, warna biru. Okay, macam motor ni memang Dajjam ada main kontra. Dia ada kuning-kuning sikit. Nampak? Dia ada silver-silver sikit. So kita memang tak nak buat fully purple lah. Jadi jom kita pasang. Lepas tu Dajjam nak share korang macam mana rupa dia bila kita dah turunkan lagi 1.5 inci daripada yang standard. Dan belakang ni kita turunkan maksimum 305mm size NVX V2. Okay, okay,
Jadi korang tengok aku dah keluarkan dia punya fork. Cuma aku nak pesan korang, motor skuter ni memang berat. Terpaksa tahan guna tayar macam ni sebab dia nak jatuh. Okay, jadi fork ni lagi sekali video first aku dah tunjuk. Kalau korang nak turunkan fork, korang kena tukar dia punya nut atas tu macam motor-motor yang korang biasa turunkan fork, Yamaha KRS. Yang tengah dia tu tak ada trip tu. Okay, atas saja 2 biji. Okay, bila korang dah longgarkan sikit, dia dah tak ada dia punya trip kat sini, dia boleh turun terus. Tu yang jatuh terus tu. Jadi ni fork yang kita nak pasang. Okay, korang boleh tengok kat sini. Aku rasa dia rendah bukan 1.5 ni kan. Ya betul ni. Korang tengok ni. Macam 2 inci ada ni. Macam 2 inci ada Macam 2 inci ada. Okay, rendah teruk ni. Okay, jadi korang tengok ni kat sini dah nampak dah dia punya perbezaan dia. Warna sajalah. Brand yang lain semua sama. Tengok bracket dia nampak. Untuk dia punya ABS sama. Okay, sekarang ni aku nak tengok berapa rendah dia boleh turun lagi. Alright, jom. Sebabnya tak ada, aku tak ada jack. Dapat juga ke aku turunkan. Okay, jadi fork ni tak silap aku beli dah memang 1.5 inci dah turun. Lepas tu atas ni aku turunkan lagi lebih kurang 1 inci lebih. Dia tak sampai 1.5, tapi 1 inci lebih. Dia dah hampir-hampir nak 3 inci lah. Korang tengok dia punya lebihan dekat untuk the rebounds ni pun banyak ni je. Lebih kurang 2 inci juga. Okay. Oh geng, nak cabut jiwa aku duduk menahan motor ni. Memang berat serius betapa menggigil yang aku rasa geng. Okay, ni boleh ikat balik ABS dia. ABS tadi korang boleh cuci balik lah. Dia ada macam sebut-sebut besi melekat sini. Cuci, tu memang cara nak servis ABS lah. Buka, cuci. Dia ada bobok besi melekat sebab ni magnetic ya. Okay, ni pun fit je ngam-ngam. Okay, sensor ABS dia ikat balik tempat dia. Okay, kita masuk balik. Okay, ni sobo belakang dia. Aku dah buka skru sebelah. Aku akan tunjuk korang lah. Okay, kalau korang nak pakai absorber NVX, dia memang PMP. Cuma NVX dia rendah 305. Motor Nova tak silap aku lebih kurang 330 ke 325 macam tu, dia lebih lah. Okay, dan atas dia korang kena pakai washer sikit. Macam aku pakai washer ni, letak kiri kanan dia baru dia fit. Okay, lain-lain tak ada masalah. Jadi kat sini memang aku dah naikkan hari tu sebab Nova dia memang tinggi sikit. So bila depan dah lowered, bolehlah aku santak habis lowered ke bawah. Okay, kasih dia betul-betul tak ada nampak trip ni. Santak habis bawah. Pusing dia. Okay, dah longgarkan nut ni tadi, boleh pusingkan sampai bawah, nampak? Macam tu. Kan dia dah habis tu, nampak? Okay, so sekarang aku dah siap dah adjustment depan dan belakang motor Aveta Nova 160 SE aku ni geng. Macam yang korang nampak sekarang depan mata ni, aku akan buat pusingan supaya korang boleh teliti. Okay, jadi tongkat motor ni auto nampak tegak tau. Motor ni jadi tegak sebab dia dah rendah kan, dia nampak tegak. Okay, aku pusing, korang boleh tengok sekali. Okay, so belakang macam tadi aku cakap, aku dah turunkan habis. So dah tak ada gap dah macam sebelum ni. Dia dah kembali ke bentuk asal dia 305mm macam NVX V2. Okay, sebab Nova dia tinggi sikit. Jadi depan, alright, sini mesti ada yang tanya sangkut ke tak. Okay, ini paras turun yang aku buat lah. Okay, aku tinggalkan 1 inci lebih dah, tak sampai 1.5. Okay, ada sangkut. Okay, sangkut dia sangat minimum. Ni sangkut dia yang dekat atas ni. Nampak tu? Ni plastik ni. Sikit je. Ini aku rasa kena gosok sikit ke, grind sikit ke, tak banyak. Itu saja.
Aku dah main brake tadi, lain-lain tak ada sangkut geng. Okay, jadi tayar boleh pakai 70-90 untuk Nova. Nova korang pakai rim 17, korang tak payah risau, tak payah pakai extender semua. Okay, ramai yang tanya NVX mungkin ya. Untuk Nova tak perlu geng, tak sangkut. Okay, video aku dah tunjuk dah daripada awal lah, memang takkan sangkut, nampak? Ni 70-90 takkan sangkut, memang boleh pakai PMP saja. Dan ABS tadi pun berfungsi. ABS ni macam korang tahu, kalau dia tak menyala, maksudnya ABS tu okey. Okey, sekarang dia menyala. Nampak? Nampak tak? Tu, dia menyala. Tapi bila kita bawa biasa, dia akan hilang. Kita main brake, nanti dia hilang. Nampak? Dia dah hilang lah tu. Okey. So, tu, dia dah tak ada, dah hilang. So, ABS pun berfungsi dengan baik. Jadi geng, motor ni memang rasa lagi sedap lah. Sebab Fox standard dia memang agak lantun, lembut dan lantun. Ni nampak mantap. Okey. Baru sedap ke lain corner. Motor ni memang sedap. Jadi korang kalau nak ambil motor ni memang tak rugi. Okey, berbaloi. Namun korang kena buat adjustment lah, sedikit tak banyak. Korang tengok channel aku ni, aku ada share. Jangan risau. Aku kalau share, aku akan share benda yang terus terang. Aku tak tipu. Sebab aku tak ada kontrak apa-apa geng dengan motor Cina ke, sedara dengan barang ke, tak ada. Kalau barang tu tak okey, tetap tak okey. Sebab tu jarang korang tengok aku review barang motor, especially lah barang tu cap ayam. Biasa aku akan memilih juga, sebab aku pun seorang memilih. Okey, bukan simply saja barang yang cap ayam aku nak review. Okey, so dah kemas lah, tongkat dia pun nampak tinggi. So aku rasa ini setup yang paling sesuai untuk daily, dan juga ada rupa-rupa modified sikit lah. Okay, tak ada nampak manja sangat. Jadi motor ni memang hampir semua barang aku dah tukar aftermarket. Okay, untuk pengetahuan korang, cuma tinggal dia punya puli saja aku tak sentuh lagi, dan juga dia punya barang dalaman enjin. Yang itu nanti dulu. Aku nak settlekan luar sampai habis. Sekarang ni yang aku tak jumpa, dia punya bukan tak jumpa, disc dengan kaliper aku dah jumpa. Cuma aku tak tahu brand apa aku nak pakai, macam mana nak set up. Cuma aku tak jumpa lagi dia punya swing arm belakang ni. Okay, model dia. Okay, aku nak pakai yang CNC jugalah. Alloy, kalau korang tahu, korang boleh bantu aku komen dekat bawah. Dan ada beberapa part lagi aku akan share. Mungkin aku akan share dekat YouTube Short ataupun TikTok Short. Pastikan korang dah follow TikTok dan juga Instagram Dah Ajam untuk info short yang lebih menarik. Jadi geng, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat korang. Semoga korang sihat-sihat selalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Peace. Ciao.